Okay, selamat pagi daripada Club Golf Kuala Kubu Baru. First time saya main sini, tapi today saya main 2 ball limpat. Nak experience a very old course. It took me 1.5 jam dari Shah Alam tadi. I scroll lepas subuh, so sampai around 7:30. Sempatlah breakfast at the nearby kedai. So sekarang ni nak tunggu tee off. Lepas tengah kot tunggu Abek Wan Syadris is on the way. Okay, ini pintu masuk ke the clubhouse. Oh, memang very old school dan rustic. Oh gila, rustic vibe dekat clubhouse ni. Memang feel zaman-zaman old school. Wah, very interesting to tee off. Tapi hari ni kantin tutup. So memang kena beli apa-apa sebelum datang. This is their swimming pool. I think dah tak boleh digunakan anymore. I guess this used to be a very interesting venue before this. Tapi tak apa, we hope the golf is good. And that's the toilet. Nanti I check out the changing room macam mana keadaan dia. Okay, that's the canteen. Apparently tutup today. I think mau tutup terus kan. So tengah mencari where is the changing room. So toilet tadi memang ada urinal dengan 2 sinki. So my option. So masih mencari di manakah men's changing room. Okay, dah jumpa dah men's room. Changing room sini kat bawah, ground floor. So memang very itulah, surau ada. And that's the shower and toilet. Boleh lah, kita setakat nak guna towel agak kurang sikit, tapi boleh lah, setakat nak mandi lepas our golf game. Okay, sekarang kami berada di hole 1. Saya dengan Wan Syadris. Apparently baju sama colour hari ni. So kita main stroke play lah, tengok siapa menang after 18. Very nice shot. Oh, perfect. Okay, kami berdekatan dengan hole 3, menanti to tee off. Ada grup di harapan. My bagi partner tengah breakfast. Nasi lemak beli di hole 1. Lawa kan. Tee box hole 4 still par 4. Siap ada bridge to the clubhouse. Tapi rasanya bridge ni dah tak digunakan lah. So zaman kegemilangan ni, dia kata dia orang akan jalan from the clubhouse to here. Tapi besi masih putih. Okay. Ini mungkin tak kurang 60 tahun ni. Possible. So ini halfway hut. Not halfway hut, first hut dekat first tee. Boleh lah, kena beli makanan sebentar menunggu. This is our bagi number 49. Steering macam tak berfungsi, tak cooperate sangat. The good thing is bagi on course. Pokok. OMG. Okay, now kami ke arah hole 6.
Bola 6 ni kena cross jalan raya. Ui, dekat selekor lah tu. Ni selekop lah tu. Ui, bahaya. Okay, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita laju. Sampai dah ke T-box dan so agak berbahaya jugalah nak cross-cross ni. Green dekat hole 6 macam on top of an island pula. Cantik. Ok, kita cuba second shot. Green on. Oh, kanan juga. Ok, ni daripada hole 7 nak ke hole 8. Sekali lagi cross the main road. Ada tanda awas this time. Oh, ada kereta. Ok, jalan. Apakah kita mengejar kereta itu? Ya. Mari kita kejar. Kita cuba. Ya, full speed. Oh, lompat. Ok, kiri. Nampaknya kita tak dapat mengejar kereta tersebut. Jadi kita hampir ke Kita 38. terpaksa bagi signal kena kiri ke 8. View daripada T-box 8 yang kita baru cross tadi dari main road. And again ada par 3. Oh, that's nice. That is nice. Alamak, lintah aku dah. Lawa gila. Perfect shot. Boleh cari depan tu. Cantik. Green dia on top of the hill. Okay, nice. On. Okay, ni dari hole tadi, hole 14 nak ke green. So, memang saya kena ini agak mencapai apa? Memang gamer trophy lah. Tak boleh walking. Tak boleh walking. First time boleh walking. Second time memang kena Baju. Baju on. memang mencabar. Sampai dah ke green hole 14. Hilang bola gati. Sah. Allah. Nampaknya ketiga-tiga bola masih ke kanan tempat yang sama. Oh, possible. Lepas? Oh, lepas. Oh, boleh.